Assalamualaikum. Okey geng, jom kita pergi ke kopi pojok. Secangkir kopi dan interaksi dapat membunuh 1000 aplikasi. Warung kopi pojok. Warung kopi pojok 77. Kita ada kopi hitam, kopi susu, kopi coklat, kopi singai, kopi drip B60. Kopi coklat ni ada yang panas? Kopi coklat panas. Okey, 2. Pedal kerang goreng dengan nasgor special satu. Nasi goreng. Oh, ada order ni, nasi goreng special pojok. Ini ada nasi lemak special. Nasi lemak special. Okey, nasi lemak special satu lagi. Sirap selasi satu. Sirap Bandung satu. Dapur pojok. Dia dah udah makan? Dah? Okey. Alright, okey, itu ya. Okey, terima kasih. Mesin parut ais. Okey geng, hari ni kita berada di kopi pojok. So, lokasi dia di antara yang sana Pekan Benut dan yang sana tu Sempang Renggam. So, di antara Sempang Renggam dan juga Benut. Kalau korang daripada highway Utara Selatan, biasa jam kan, highway Utara Selatan tu. So, bila jam tu, aku cadangkan kau exit dekat highway, dekat tol Sempang Renggam, menghala ke Benut ni. Sebelum sampai Pekan Benut ni, ada satu kedai kopi kat sini, kopi pojok 77. So sekarang aku ada kat sini. Hari ni kita nak makan kat sini. Sebelum tu kita tengok apa ada dekat kedai sini. Warung kopi pojok 77 diurus oleh Sumber Kopi Pojok Enterprise. So ni warung dia geng. Kopi sini pakai kopi apa bang? Kopi pakai kopi apa? Yang ni lah? Oh. Sorry? Tak ada gula kan? Oh. Yang drip. Kalau macam tadi saya order kopi coklat tu, pakai yang mana? Kita pakai kopi lain. Oh, kopi lain, bukan kopi ni lah. Oh, okey. Dia dah premium. Oh. Yang ni untuk yang mana? Kalau medium dark roast ni? Kalau medium, Yang drip ni lah? Oh, mana kalau kita order drip ni, kita boleh pilih kopi apa nak pakai? Oh. Robusta. Ni Robusta.
Okey kan. Dia agak Ni kopi strong. robusta. Rasa dia bitter, pahit dengan perti. Rasa tanah. Okey. Ini Arabica ni dia agak light. Dia tak berapa strong. Maksudnya dia ada rasa asam. Kalau biasa yang macam Starbucks tu dia pakai ni Arabica Itu saya tak pasti. Tak pasti Sabak dia ada Kalau dia, dia, tak, dia tak bercerita dia punya kan? Kan? Tapi macam ada Kalau biasa dia Arabica. rasa masam-masam tu dia biasa pakai ni. Arabica. Oh. Kalau Robusta ni dia tak ada. Dia pahit. Robusta dia macam mana? Pahit sikit? Rasa dia memang pahit lah. sebab Pahit Pahit dia tak ada asam. Oh, kalau yang masam-masam tu adalah yang Arabica. Yang lain lagi. Yang ni apa? Oh, Liberica. Liberica. Ini memang biji dia. Ini kopi. Oh. Ni kopi kita tanam sendiri, proses sendiri, daripada A sampai jadi air. Yang mana? Kalau minum dekat sana tu, antaranya kita punya produk. Produk sendirilah. Oh. Pun ada belakang, kilang pun. Oh, mana belakang tu ada kebun, ada kilang tadi. Mana apa bakar semua kat situ lah. Baru mula lah bang. Oh. Kita baru mula, baru start lah, baru belajar-belajar kan. Okey, okey. Pasal kebun baru proses, sebelum ni kita ambil luar. Oh. Ikan ni biasa aroma dia agak smoky. Lepas tu dia Oh, sedap ni. tropical, nangka. Sedap ni. Cempedak. Macam ada cempedak sikit. Dia memang dia punya hint rasa dia, rasa klasik. Kita kopi kita tak ada campur, kalau goreng setengah orang tak Ha. campur. Ada campur margarin ke, gula ke, tak ada? Oh, tak ada. Ini Excelsa. Excelsa ni daripada Indonesia. Daripada Indonesia, dia punya kopi dah siap. Kopi lah. Dah Dia siap jenis masak? Liberica tapi dia kalau yang ni dia tanam dekat tanah tinggi. Oh, okey, okey. Tanam Malaysia tak jadi. Yang kat Indonesia tu kebanyakan pakai ni lah. Ni Excelsa. Arabica. Sebab dia Arabica ni dia punya ketinggian pokok dia, dia biasa tanam-tanam Ya. tinggi lah. Tadi yang ni mana? Yang ni Liberica ni. Liberica. Biasanya prosesnya kita akan jemur sampai kering. Lepas tu baru kita kupas kulit dia. Kita akan coating lah. Pilih biji, baru kita goreng. So maknanya kalau kita order yang coffee drip V60 ni, kita boleh pilih kita nak kopi yang mana lah. Boleh? Biasanya diorang guna kopi yang mana? Ikut selera masing-masing. Ikut selera. Kalau abang nak try rasa Liberica, tak pernah rasa Liberica, Oh. Yalah. dia biasa kopi dia Arabica atau Robusta. Sebab Arabica saya biasa. Robusta pun biasa. Okey, saya nak try yang Liberica. Liberica Apa beza A dengan B? boleh dengan B. Medium dark roast bin dia. sama juga. Bin dia. Bin dia. Sebab dia ni jenis pokok tua. Oh, okey. Kita asingkan ikut dia punya saiz besar biji lah, biasanya. Oh. Ini biji dia besar sikit tapi sama. Yang bin ni dia kecil sikit. Tapi nanti ni dah siap grind kan nanti? Nanti abang boleh tengok bang. Kita Proses dia. Akan grind kan nanti kan? kita buat kat sini nanti kita Okey, serve dalam okey. gelas. Cuma beza je kalau A dengan B ni, dia punya biji itulah. Biji dia Pokok lah. tua dengan pokok muda lah. Okey, saya nak yang B. B yang tua kan? Okey, kita try yang B hari ni. Okey geng, kita test kopi yang boleh kata custom ni custom lah Yang ini kita ada banyak pilihan lah. Banyak pilihan lah Custom pun dia juga abang. Mata macam mana bang? Mata ni biasa kalau sini dia ada label dia lah. Ha. Kalau untuk drip ataupun untuk oven pakai method ni dia ada range dia 7 hingga 12. Oh, Saya pakai untuk drip Untuk drip dia tak boleh terlalu halus, tak boleh terlalu kasar lah. Drip pakai ketah ni Apa nama ni? Ketah turas? Staturas. Ketah turas lah. Dia kuat aroma koko lah. Koko dengan nangka cempedak. Oh, ada nangka cempedak punya ni
bang? Saya dari ni, Pasir Gudang. Masih dulu. Basahkan dulu. Biasa main buka petang lah Petang sampai petang berapa? Pukul Bang 4.30 4.30 sampai 12. sampai pukul 12 malam. Biasa memang saya lalu sini siang. Pukul 2, pukul 3. Alamak, bila nak buka. Sebab dia tu lah, kalau macam pagi aktivitinya kebun di belakang kelang. Oh, mana aktiviti kebun kopi apa semua tu lah. Malam baru niaga lah. Lama. Tapi biasa sini memang banyak geng-geng motor Biasa kalau malam penuh motor. Kita hujung minggu kadang dia dah makan kat sana tapi kat sini nak. Oh, just nak ngopi-ngopi kat sini lah. Tapi macam warung pojok ni, memang sampai belakang ni warung pojok lah? Ke depan dia? Kalau pojok, kira pojok ni daripada depan sampai belakang. Di depan ni kita buat air lah. Oh, okey. Dapur tu macam Makan-makan semua, goreng-goreng semua kan? Tapi memang satu owner lah ni sampai belakang ni. Ada satu ni. Kira air, kira family lah. oh, family. Okey. Abang dia. Yalah, sampai belakang tu pun ada sate apa semua kan? Yang sebelah ni lain lah. Dia anak saudara dia. Anak saudara. So, western dengan pedas. Oh, okey, okey. Okey, ni nanti macam mana abang siap ni ataupun drip? Oh, ada ringa ni. Ini suku ni saya pakai untuk media budak ni biasanya 92. Oh, mana setiap kopi ni, biji kopi ni lain dia punya temperature dia lah. Boleh? Tengok roasting. Oh, tengok roasting dia. Saya pakai 19. Oh, okey, okey, okey. Maknanya nanti abang akan hantar dekat customer dah siap turas ke ataupun Dah siap turas. Dah siap turas? Rasa dalam gelas. oh, okey, okey, faham. Dia bukan macam pattern kopi tenggek ke apa, bukan lah. Oh, laju juga Yelah, ingatkan slow sampai nak nunggu. Dia biasa saya start satu tu biasa 4 minit lah. Start bawah 4 minit. Ni memang dah kira untuk satu cawan punya ni Untuk seorang minum. Seorang minum lah. Dia kopi ni dia tak perlu minum banyak, dia minum sikit. Ya, dia sip sikit-sikit je kan. Rasa lah. Buat layan dia punya. Yang ini pun produk kopi pojok juga apa? Kami pojok. Pojok Temberang ni dia kopi kampung ni, kopi susu. Kita campur lagi satu kopi ni. Kopi Robusta ni kita blend, kita buat pojok Temberang. Yang ni kira dah jual dalam bentuk dibotolkan lah? Oh. Ada dalam ni. Oh, dalam ni. Oh, ni peti ais? Peti ais. Oh, saya ingatkan Tengok orang boleh buat. ingatkan untuk tanpa stiker punya peti ais kan? Okey, dalam ni dah siap. Kopi susu. Pojok Temberang. Kopi hitam. Estate Nonggelek. So yang ni kalau nak dapatkan memang kat sini je lah? Ke ada dipasarkan kat Tak ada. kedai-kedai lain? Memang sini je lah? Dekat ni sini. Maknanya boleh beli untuk minum-minum dalam kereta on the way balik jalan jam lah? Boleh. Memang tak ada plan nak pasarkan dekat mana-mana ke? Petronas ke?
Datang lah. Boleh Sebab nampak ada produk-produk macam ni, diorang letak dekat IKS ni ke apa, Petronas punya segmen IKS tu kan. Okey bang, saya tunggu kat meja bang Alright. Okey, terima kasih. Okey. Cantik lah dia punya lampu-lampu dia. Alright gang. Okey, kita akan rasa nanti. Terima kasih bang. Okey, kopi yang kita order tadi ni custom by barista, kopi pojok. Okey, yang kita order tadi dah sampai. Ni nasi lemak. Ni kopi apa nama tu? Coklat, kopi coklat. Ni tadi yang kita order, specialnya barista yang buat tadi tu. Nasi lemak juga. Nasi lemak special. Nasi goreng nasgor. Dah separuh makan. Ni apa nah? Kuih tiaw. Kuih tiaw goreng kerang. Apa sama? Kuih tiaw. Kuih tiaw goreng kerang ke kerang yang goreng kuih tiaw? Kerang goreng. Kerang tu goreng kuih tiaw lah. Kuih tiaw tu goreng kerang. Kuih tiaw digoreng oleh kerang. Okey, jom makan. Cuma nasi tak masuk lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebelum tu kita rasa dulu kopi coklat. Jangan tumbang hanya kerana ganasnya mulut seseorang. Itu tong yang abang masak tadi tu. Tapi ni kecil, ni besar. Oh. Kopi dia macam yang kat rumah tu. Yang kat rumah yang apa? Kat rumah tu yang ayah brew tu pakai kopi apa? Lebih kurang rasa dia. Nah, hari tu nak makan sikit, Maya kata masuk makan sikit. Bilik. Sambal dia okey. Dia punya pedas tu kat dalam tu pedas dia. Ayam goreng. Telur goreng. Ikan goreng lah apa? Ikan bilis. Crunchy. Kan crunchy kan? Ikan bilis crunchy. Nanti lepas makan nanti kita ronda-ronda dekat tepi-tepi tu, tengok dekat tepi-tepi dinding tu banyak lukisan-lukisan cantik, decoration. Lapor lah. Itu Maya ayam tu senang. Udang. Ini tu udang tak makan. Kalau bina lu terbang. Ada kasih. Ada tengah tu bilik tengah tu. Tadi pas.
Ini saya kipas saya duduk tu kat sini juri saya. Kipas dia tebal. So kita bilas dengan kopi coklat. Nak kena coklat dia ni. Kopi coklat. Ini jalan Highway Plus tu kan jam. Daripada Hitam exit ke Simpang Renggam, minum kopi coklat dekat kopi pojok. Bijak. Dapat larikan diri daripada jam, dalam masa sama dapat menikmati secangkir kopi. Okey, jom kita tinjau-tinjau kopi pojok. Barang-barang ni semua koleksi sendiri ke bang? Bos punya polisi bang. Koleksi sendiri? Dia simpan daripada dia bujang lah. Yalah. Pasal dia sebelum ni dia banyak kerja luar. Malaysia. Oh. Saya dia ada jumpa dia simpan. Simpan kumpul lah. Sekarang dia display kat sini lah. Dia kat rumah pun ada juga. Kat rumah pun ada lagi? Tapi dia kadang dia tukar-tukar. Nanti ni di rumah yang kat rumah. Oh, mana barang-barang ni pun tukar-tukar selera lah. Gitu lah. Mana banyak lagi lah ni koleksi ni yang kat rumah ni. Itulah. Ada. Dia balik ni koleksi Yalah. Ini tong apa? Getah ni kan. Alang-alang dah ada kedai ni, boleh jadikan apa decorationnya ni kan. Nampak ni. Ui. Lampu gas ni kan. Ini budak-budak sekarang ni tak jumpa benda-benda ni. Ini hidup lagi. Hidup lagi Pakailah dia, kita tak tunggu minat hidup. Sekarang ni kalau nak cari kat mana ni? Untuk pakai ni, ada ke? Kalau ni sekarang ni lah, kalau nanti kari ada cermin dia pecah ni, kita ambil Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang dia ada punya tempat bersih ni lah. Barang murah lagi. Jadi kita macam bos dia ada usaha dia. Dia ambil. Tapi pun terpakai lah, unit terpakai lah, bukan baru. Bukan baru lah. Dia dapat saya tak pasti macam mana, tapi kita test history tu. Tak apa ni, dia punya mentol semua, mana dapat? Tu semua sana. Oh, sana jugalah. Dia kalau kat Malaysia, kalau Perak ni mana jadi. Perak banyak. Mana jadi. Melaka pun ada lah. Ini butterfly tak pernah sikit. Bukan? Okay. Kalau ni butterfly. Yang ni butterfly ni. Tempat minyak tanah dia. Minyak tanah ni kan. Namanya ni. Dia kecil-kecil pakai ni. Kuah kelapa pun ada. Lagi ni kita dia banyak sebab barang-barang kecil. Nak sebab dia tu barang-barang besar pula. Minat yang kecil, minat yang besar kan. Wah. Ada ni perkahwinan diraja Sultan Ibrahim.
Dengan Raja Zari Sofia. Dan kat belakang tu ada ruangan di bahagian belakang. Ini kita tengok yang ruangan bahagian tengah ni. Oh, yang kayu-kayu ni macam ada bengkel kayu belakang tu. Tu abang. Abangnya. Abang ni lah banyak buat ni. Mula-mula belakang. Oh, meja ni kayu. Solid kan. Ni dapat ni bang? Dengan mana? Ni. Oh ni apa? Mak tu bos saya tu dia dulu nak pergi stan dia. Oh, Gitulah. itulah cakap. Oh, ini bukan. Dapat kawan dulu. Kawan. Oh, istana Johor punya kan. Ibrahim yang dulu. Saya Ibrahim ni. Tukang pandai kayu, CNC engraving. Ikan kaleng-kaleng. Okey, ni ruangan bahagian belakang. Oh. Kayu. Cantik. Jom kita habiskan kopi dulu. Try minum. Mana campur tu? Tak tahu kalau campur. Dari dia punya ni. Kita customkan dia. Dah Hudi. Tadi dia cawan. Beri apa? Tahu tak sama kereta. Tadi dia kata dia pakai kopi kampung. Campur dengan coklat. Kali ni ayah dah campurkan dengan kopi Apa? Beza kampung. Liberia. Liberica. Arabica. Bukan? Liberica. Library. Library. Perpustakaan. Tak tahu lah orang dah buat kopi. Kontak nombor telefon tu lah. Okey bang. Terima kasih banyak, Okey, bang, terima kasih. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Baik. Okey bang, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih. Okey geng. Alhamdulillah. So kita dah minum-minum, makan-makan di kopi pojok. Jemput geng. Sempoi, dia punya kopi dia kena dengan tekak aku. Siapa-siapa nak cuba, boleh. Korang exit je dekat apa nama tol Simpang Renggam, then mengalir ke Benut. Okay, so kita jumpa lagi next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.